Ha, ni sahar, abang nak ajar kau sahar. Dekat sini roundabout. Okey, abang nak tunjuk kau je. Abang nak engkau ibaratkan jam atas pukul 12, sebelah kanan tu pukul 3, sebelah kiri pukul 9. Yang kau duduk sekarang pukul 6. Right? Ha. Abang nak pergi pukul 12. Ha, macam mana kita nak pergi pukul 12 tu? Ha, cuba kau tunjuk kat abang. Okey, cuba. Ha, pukul 12. Takkan kau tak boleh nak agak? Ha. Engkau kalau boleh agak, dik. Okey, jaga diri. Aduh. Dik. Dik, kejap. Pukul 12, agak. Jam kau macam mana? 12 tu dekat pukul 3, 12. Ha. Oh, dah jatuh jarum. Patut, dik. Jarum dah jatuh. Kalau aku jarum dah jatuh, macam mana kau nak kenal? Patutlah lambat kenal. Sana pukul 12. Cuba dia balik. Okey, jangan tukar apa-apa. Okey, R je. Okey, dia balik. Ha. Okey, dia balik. Ha. Lagi. Lagi sekali. Dah. Ha, lagi sekali. Ha, pusing balik kanan. Ha, riba lagi. Lagi. Okey, break. Ah, daripada sini tadi. Cerita daripada awal tadi. Cerita daripada awal tadi pukul 6. Jarang orang suruh pergi 9.45, dik. Kau ikut roundabout tu, kau pergi cari 2 suku, tak ada. Dia mesti cakap gitu. 12, 9, 3, 6. Janganlah 9.45 apa. Lorong mana nak cari 9.45. Betul-betul macam apa cari roundabout 9.45 mak dia. Kan? Okey, jalan. Aku nak, okey, tadi pukul 12. Tukar abang nak pergi pukul 3. Mana pukul 3? Jalan. Dia orang cakap tak meneroboh serumah orang sekarang. Tahu arah kita nak pergi. Okey, jalan. Sini. Pukul 6 abang nak pergi pukul 3. Mana pukul 3? Riba balik. Macam mana? Alah, mak. Dah jarum panjang pun boleh gerak sendiri. Patutlah. Ni pukul 12 yang tadi. Aku cakap pukul 3. Riba balik. Hei, abang ni kadang-kadang tak tahu le nak telan ubat nyamuk ke apa. dah sampai nak label telan ubat nyamuk tu. Break. Pukul 3 sana. Abang nak kena buat kelam malam lah. Sampai abang buat kelam malam. Dah pusing. Keluar pukul nombor berapa tu? Jalan. Ya. Dah break. Dah betul lah. Bagus. Tapi janganlah tengok bos tempat orang macam gini. Cuba tarik balik ke kiri. Molek-molek rupanya. Ya. Dah, jom kita balik.